je. Saya nak cari kunci basikal sebenarnya sebab kunci basikal saya dah kena curi. Saya tak tahu kenapa orang decide untuk curi kunci basikal saya instead of curi basikal. Tapi tak apalah. Maksudkan basikal saya masih ada, Alhamdulillah. Wait. Nampak tak banyak tapi saya tak sure mana satu yang paling secure. Harga dia boleh tahan mahal ni. Nombor $9. Saya takkan beli yang kunci sebab saya akan hilangkan kunci dia in a split second. So yeah. This one looks nice. $19. It's 8 a.m. in the morning. It's 9 a.m. in the morning. I have one lap. Dia stay secure dengan topi dia. Possible, we're ready at the moment. We can come up and grab gear and everything. There's going to be a bit of a different system. Bring a phone. There's a thing. Orang tak akhir keluar. Tapi tak apa, nak buat macam mana. Dia tak kena impress dia tak. I just finished my lap today. Saya baru habis. After 3 jam, orang lain keluar awal. Saya orang tak akhir keluar. Tapi tak apa. Nak buat macam mana, dah tak reti kan. Buat relax lah. Kita belajar. Kita belajar, kawan-kawan, kita belajar. So semua orang yang tak reti luar sana, keep on. Allah nampak usaha. Saya tengah cakap diri saya. Anyway, Alhamdulillah. Alhamdulillah tak nangis. Guess where am I? Yeah. 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 You go into this thing. Electrical quiz pukul 9 dan dia macam just pass and fail. So kena dapatkan 8/10 untuk pass and 10. Maknanya saya kena salah 2 sahaja. So doakan saya, InsyaAllah. Still in the same building, wearing the same tudung. I'm on my way to my electrical lecture. So hari ni saya ada lagi 2 lecture because my class end at 7. And the last one will be in the programming one. Selalu kan saya naik basikal, but I feel like I need to like walk, so I can walk with my friends also. Yeah. Dia nampak macam sejuk, dia nampak panas kan sebab terik, tapi sebenarnya dia sangat-sangat sejuk. One lesson inside this building.
3 PM, 10:30 malam. Dan saya akan balik rumah selepas 8 jam training. Video vlog saya kalau tak ada awak, dia payah. Okay everyone, that's all for today. Macam sangat blurry. Bye, Assalamualaikum. Kembali dalam rancangan Aisyah Masak. Hari ni kita ada kailan ikan masin. Ni kentang untuk apa nama benda lah ni? Sup. Ya Allah. Dia nampak tak appetizer. Korang dengar ke tak? Tapi percaya untuk depan buka overseas ada untuk pada masak. Yang tak malam ni kena try masak. Mustahil boleh masak hari-hari. Unless kalau awak memang kaya yang kaya. Tapi for what? Awak nak makan kat luar hari-hari kalau boleh masak. Ada pilihan lah. Saya tak rasa dia mahal, tapi try to guess. Saya masak apa kawan-kawan. This one is like soup ayam. Ni bukan sampah tau. Dia hangus. Okay. Yang ni kailan ikan masin. Saya boleh dapat ikan masin. Bawa dari Malaysia semua orang. Semua benda dari Malaysia. Hi, Assalamualaikum. Today is Thursday. Anyway, I'd like to show you guys my outfit. Saya dah sampai. Interesting view. Bye, Ayash. I'm gonna live here. I'm gonna miss it. Wait, what in the world? Gempak betul dia punya library ni. Saya ada cafe. Ni lagi cantik dah, you see. Wait, I got the whole cabinet. Okay. See, like the whole cabinet is for me. Wow. To debug this 166 errors. Where is it? It's 167 errors. I'll debug it. I'll start at here. We find the best spot to study. It's like outside. Less people and power socket. So disebabkan hari ni hari Jumaat, saya ada satu benda rutin hari Jumaat, which is task programming. But legit coffee supposed to be our task, our daily routine, our Thursday, Friday routine. Bijak tak? Bijak tak kawan? 10 bintang Cahas. Sebab kadang banyak sangat vlog-vlog yang korang tengok sangatlah aesthetic, full with luxury things, but indeed it full with unprepared and aesthetic and every that's possible. But it's okay. One of the reality that people don't talk about is dia kehidupan di overseas taklah se-estetik yang korang tengok.
try to find a study spot. Tapi dia macam terlampau kotor. Weh, dari semalam ni saya tengah settlekan benda lah ni. Dan dia masih error. Ya Allah, coding. Kelemahan terbesar saya adalah coding kot Macam logik dia kadang-kadang macam make sense, kadang macam tak make sense. Kadang macam tak tahulah. Kasih dia sangat membanding kepada saya. Saya kena buat banyak lagi kod supaya saya lagi familiar dengan coding ni. Dia macam kita belajar algebra. Kalau algebra kan nampak susah kan. Susah kot dulu algebra. Kenapa X tu kena tolak satu, kenapa X kena tambah satu. Tapi sekarang algebra tu benda paling senang dekat dalam calculus. That's the end of today's day. Hari Khamis. Hari ni saya berjaya selesaikan saya punya task 3 coding Java. Sakit sikit tapi tak apa. InsyaAllah tak apa. Okey je. Sebab ni task terakhir. Sebab minggu depan diorang kata diorang akan buat, instead of bagi assignment yang kena buat kat rumah dan ambil masa, kena buat quiz yang siap waktu tutorial. Tu je. So insyaAllah tak tidur lambat dah lah nanti lepas tu. Tapi saya ada macam 3 lagi video, 3 lagi lecture maths yang nak tengok, nak fahamkan. Lepas saya ada lab. Dan saya ada beberapa benda lagi yang saya tak settle, yang saya akan settlekan. So insyaAllah jumpa esok. Bye. Assalamualaikum everyone. So it's already Sunday. Dan sekarang saya on the way nak pergi dengan basikal saya. Nak pergi beli barang dekat Merrickville. Dekat area dekat-dekat dengan kawasan rumah saya. Kat situ ada banyak mall. Sebab kan tadi saya buat apam beras lah. Dan tak ada loyang yang sesuai. Saya kena beli loyang. Saya nak beli bekas dapur. Saya nak beli kelapa untuk apam beras tu. Tu je lah kot lah. Banyak pula pakai duit. So yeah. Nah, this cafe. Saya tengah nak cari kelapa parut. Kalau ada. I need this one. Dia cakap baking. Diorang ada weh. Shredded coconut for $2. Dia kering lah tapi, but it's okay. At least saya ada shredded coconut. Secured. Ada mall ni je. Sesuai ke? Ada gambar-gambar pula. Pelik betul lah apa ada gambar pula kan. Saya tak jumpa saya punya mall. So, sekejap. Mana Aldi? Wait. Ni kedai yang ketiga sebab saya tak jumpa cupcake punya mall. Tengok ni. Comelnya. I got everything here. So, jom balik rumah. Kadang ada yang katanya safe ke kalau nak naik basikal dekat Australia ni. It is, insyaAllah. Sebab mostly jalan untuk basikal ni dia akan separate lah dengan kereta. Maka dekat Malaysia kan macam memang tak ada basikal, jalan yang khas untuk basikal kan. Yeah. I bought first one. Semua untuk apa nama dalam? Apam beras. Tengok ni. Dah start bubbly. Saya tak tahu apa kali saya buka. Tapi tada. Oh ya Allah, yang kat situ dia dah gugur. Kat situ juga sebenarnya. 10 kali dah saya buka sebenarnya. Mak saya mesti marah.
Mak Sida marah Sida. Okay, bye. Jumpa lagi 20 minit.